kita tahu ada hadis ni ada klasifikasi dia, hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu dan sebagainya. Dhaif jidan kan. Lepas tu hadis apa satu lagi hadis sahih Hasan. tu Hasan. Okay. Apa sebenarnya perbezaan setiap kategori-kategori hadis ni? Kalau ustaz boleh kongsikan. Baik, soalan yang baik sebenarnya dan soalan yang kalau dalam ilmu hadis dia masuk dalam bab-bab awal. Okey. Jadi hadis Nabi SAW ada dua kategori. Yang pertama hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni maksudnya sangat ramai perawi hadis tu. Maksudnya ramai sahabat yang dengar ataupun tak kisahlah sahabat tu, yang penting bawah-bawah tu. Ramai perawi yang dengar hadis tu. Okay. Antara contoh hadis Nabi SAW, hadis yang sangat menggerunkan. Kalau sesiapa dengar hadis ni dia rasa takut sikit. Hadisnya Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammida. Kan, tahu kan? Sesiapa yang berdusta secara sengaja atas namaku. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sediakan tempat duduknya dalam neraka. Dah ada seat dalam neraka dah. Okay. Jadi hadis ni, siapa yang dengar hadis ni, siapa yang dengar daripada Nabi, riwayatkan daripada Nabi, 70 orang sahabat. Sangat ramai. Jadi bila ramai ni, para ulama kata impossible, mustahil untuk sahabat-sahabat ni duduk sama-sama berpakat menipu atas nama Nabi. Mustahil kan? Jadi itu namanya mutawatir, bila ramai perawi meriwayatkan hadis tu. Dan bila mutawatir, confirm sahih. Bila mutawatir, kita tak perlu semak dah status, no, memang mutawatir dah. Okay. Ada pula hadis yang perawi dia tidak seramai hadis mutawatir. Mungkin perawi dia seorang. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan beserta ataupun dilihat berdasarkan niat. Hadis tu seorang je perawi, Sayyidina Umar. Seorang je. Jadi dalam dalur riwayat tu seorang, maka digelar hadis ni hadis ahad. Jadi mutawatir ni ahad. Jadi hadis ahad tu para ulama kena nilai dia punya sanad, rantaian perawi. Contoh saya bawakan hadis tadi, man kadzaba alayya muta'ammida. Okey. Hadis daripada riwayat Bukhari, daripada guru dia, Masya Allah, saya lupa nama guru dia. Imam Bukhari. Lepas tu ada guru dia, saya tak ingat. Lepas tu daripada Humaid. Lepas tu daripada seorang sahabat, daripada Nabi SAW. Itu sanadnya. Okay, sanad yang cantik lah. Sanad yang kemas. Jadi tugas para ulama kena teliti sanad tu. Okay. Kalau perawi dia cukup 5 syarat. Maka hadis tu dikategorikan sebagai sahih. Okay. Kalau tak cukup ataupun kurang sikit daripada satu syarat tu, dia jadi hasan. Kalau tak cukup mana-mana penilaian tu, maka jadi dhaif. Begitu. Jadi ceritanya hadis sahih ini dia perlu cukup 5 syarat. Saya cerita panjang ni tak apa ke? Okey, boleh. Sebab kita nak cerita. Kita pun nak dengar, saya pun nak dengar. Apa 5 syarat tu Ustaz? Baik. 5 syarat untuk menentukan status hadis tu sahih ataupun tidak. Yang pertama, sanad tu kena bersambung. Setiap perawi tu, contoh tadi saya sebutkan, okey kita sebut contoh lain lah, pendek sikit. Imam Malik. Imam Malik ni ada satu kitab namanya Muwatta Imam Malik. Dia dekat zaman dengan Nabi SAW. Okey, Imam Malik dengar hadis daripada Nafi'. Nafi' dengar hadis daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar dengar daripada Nabi. Jadi ada dekat situ 2 perawi dekat situ. Okey. Ada 2 perawi kat situ kan? Okey. Jadi sekarang ulama kena nilai perawi-perawi tu. Yang pertama, sanad bersambung. Sanad bersambung maksudnya guru dia ataupun Imam Malik memang dengar daripada guru dia. Guru dia betul-betul dengar ke daripada guru dia tu. So kena check, kena tengok zaman dia hidup sekali ke tidak, duduk setempat ke tidak. Kalau ada sedikit lari dekat situ, tak kena, tak tally, so tak boleh dikira sahih. Maksudnya tak boleh terputus langsung. Tak boleh terputus langsung. Okey. Itu nak capai status sahih, yang pertama sanad bersambung. Yang kedua, credibility perawi. Perawi tak boleh seorang yang loklah. Bukan biasa-biasa, tak boleh. Tak boleh. Subway tak boleh lah kan. Tak boleh perawi macam tu. Dia mesti seorang yang
kita tahu dia ni memang baik. Boleh Rumah jenis dipercayai. tengok ni ahli syurga lah kan. Tengok kan. Sebab Imam Malik sendiri kata, Imam Malik ni dia sempat dengan sahabat Nabi sikit, dan dia sempat dengan ramai tabi'in. Tabi'in ni generasi lepas sahabat. Imam Malik kata, aku tengok ada 100 lebih orang dekat masjid Nabi mengajar hadis. 100 lebih. Ni semua orang-orang hebat ni. Dan kalau mereka ni diberikan amanah untuk jaga Baitul Mal, jaga harta rakyat kan, diorang akan amanah. Tapi aku tak ambil hadis daripada diorang. Sebab mereka bukan ahli dalam bidang ni. Okey. Yang pertama tadi bersama sanad. Yang kedua credibility. Dalam bahasa Arab dia adalah tu ruwah. Dan yang ketiga dhabtur ruwah. Ketelitian dia. Kalau dia ni jenis Alzheimer, kejap ingat, kejap tak ingat, tak boleh. Dia ada dua, sama ada dia ingat betul-betul, dan yang pertama ingat betul-betul, yang kedua dia catat. Dia mencatat. Ada orang kan dia ingatan dia kuat betul-betul, dia tak perlukan buku catatan. Ada orang diperlukan buku catatan. Kan? Ada orang yang mana ulama hadis terima sebahagian hadis dia, sebahagian lagi tak terima. Sebab ada seorang ulama, dia catat hadis-hadis dalam buku dan dia simpan semua dalam buku. Kalau dia baca hadis guna buku, okey, ulama kata sahih. Sampai satu masa rumah dia terbakar. Allah. Bila rumah terbakar, buku-buku habis, tapi semangat nak sampaikan hadis masih ada. Buku tak ada. Jadi hadis-hadis yang disampaikan tu ulama tu macam celaru. Macam tak betul. Okey, jadi ulama simpulkan, okey, lepas rumah dia terbakar, buku habis, dia pun tak ingat sangat. Maka hadis-hadis yang disampaikan selepas daripada rumah terbakar tidak diterima lagi. Tidak diterima terus. Tak boleh. Ditinggalkan dulu. Ditinggalkan Kecuali dulu. kalau ada orang lain sokong, orang kata ada riwayat lain, okey, itu boleh terima. Okey. Yang keempat, yang ni susah sikit. Tiada syaz, tiada keganjilan. Syaz. Dan ni bukan orang biasa yang boleh, ni memang pakar-pakar hadis lah yang boleh buat. Tiada keganjilan, dan yang keempat tiada kecacatan. Maksudnya keganjilan dengan kecacatan ni, contoh, semua okey, sanad semua okey, rantaian perawi semua okey, semua baik, semua teliti. Tiba-tiba seorang perawi ni disebut guru dia cakap benda lain. Contoh dalam kelas tu ada 10 orang. 9 orang kata cikgu dulu kata ABC, contoh. Yang seorang ni dia kata cikgu kata BCD. Lain lah tu. Yang ni ABC, BCD lain. Maka ulama kata walaupun sanad dia nampak macam sahih, tapi ada keganjilan di situ, pun tak dapat jadi sahih. Sebab keganjilan tu. Keganjilan tu dia ada macam lari. Bila lari sikit tu tak boleh lah. Okey. Dan yang terakhir, dia jangan ada kecacatan yang walaupun tersembunyi. Ini ulama level tinggi-tinggi yang boleh. Kadang-kadang nampak sanad tu dah okey, tapi rupa-rupanya perawi tu tersilap. Sekejap Ustaz dah mic tu. Okey. Saya kena cakap dengan Okey, tak. Sebab Okey. tadi saya terlanggar sikit lah. semangat sikit. sangat dia Tak macam apa. terlari kan. Okey. Jadi kalau ada kesilapan teknikal sikit tu pun tak dapat jadi sahih. Okey. So nak dapat status sahih ni bukan senang. Betul. Susah kan? Nak dapat status sahih tu kena teliti semua tu. Tadi Ustaz kan ada mention pasal perawi. Hadis mutawatir ni dia ada 70 sahabat Nabi. Berapa sahabat Nabi tadi? Yang hadis itu 70. 70. So adakah ada hadis daripada 70 macam ni? Maksudnya dia hanya ada satu hadis ataupun ada hadis yang berbeza-beza tapi konten dia sama, hampir sama. Okey, soalan yang baik. Kita boleh kata memang ada sebutan yang lain. Memang ada sebutan lain. Contoh dalam Sahih Bukhari pun ada hadis yang maksud dia sama tapi lafaz dia lain sikit saja. Lafaz dia man qala alayya. Siapa yang kata atasku. Tadi siapa yang tipu. Ni siapa yang kata atasku. Lain sikit je. Tapi makna dia masih sama, dia masih dalam konten yang sama pun dikira juga. Okey. Lepas tu ada satu lagi kes hadis yang sama, cuma ada seorang sikitlah perawi dia tak sebutkan hadis tadi tu siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Ada seorang perawi ni
dia tinggal perkataan dengan sengaja tu. Itu pun ulama dapat semak. Okey, so makna riwayat dia ini walaupun betul tapi ada kesilapan sikit saja. Okey. Macam mana ulama boleh trace yang ada 70 sahabat Nabi yang mendengar ucapan tersebut? Tu kerja ulama, kena semak semua buku-buku yang ada. Semak. Jadi ulama dulu ni macam komputer, dia boleh ingat semua tu. Digambarkan ulama ni umpama bila bercakap tu, buku-buku tu terbuka depan mata. Zaman kita umpama ada skrin depan mata, dia boleh tengok. Okey, contoh macam tanya ChatGPT, okey hadis ni berapa perawi? Macam tu lah ulama dulu boleh buat. ChatGPT pun boleh tentu betul. Biasa salah. Tapi saya nak fahamkan Ustaz sekejap sebab Ustaz cakap ada 70 sahabat Nabi kan? 70 maksudnya untuk hadis itu. Dalam satu rantaian hadis tu adakah ada disebut nama sahabat-sahabat yang lain ke macam mana? Okey, kebiasaannya para ulama contohnya Imam Al-Bukhari dia akan semak hadis tu, okey jumpa dekat sahabat, contohnya Abu Hurairah. Okey. Pergi pula pada jalur yang lain. Contohnya guru dia kan. Semak jumpa dengan sahabat lain pula. Okey, bila kumpulkan ada 70 sahabat. Itulah maksudnya ada satu hadis tu mungkin perawi ataupun jalur dia banyak. Betul. Itu yang boleh detect 70 sahabat tu. Sebab tu jadi mutawatir tu. Mungkin maksudnya kalau kita nampak satu hadis ni dia punya jalur hadis berbeza-beza, ada 70 versi, maksudnya itu adalah hadis yang sama tapi didengar oleh 70 sahabat Nabi yang berbeza-beza. Ya. Okey, faham. Jadi memang tak boleh nak sangkal. Memang confirm lah Nabi kata macam ni. Itu mutawatir. Dahsyat. Tapi kalau hadis ahad tu tak boleh kata confirm lagi. Sebab dia seorang je. Sebab dia seorang ataupun 2 orang, 3 orang sikit. Sebab saya sangkakan dulu bila kita cakap pasal hadis memang perawi dia, rantaian dia terus direct ke siapa sahabat Nabi yang mendengar. Rupanya ilmu baru, rupanya ada satu hadis tu mungkin kalau ada 70 sahabat, ada 70 sanad yang berbeza-beza. Betul. Okay. Contohlah terjadi. Walaupun tak jadi pun contoh Contoh 70 sahabat. Okey, contoh 70 sahabat ramai tu. Siapa yang kata 70 tu? Tadi kita kata ada jalur berbeza-beza. Okey. Tapi isunya sekarang ni contoh kalau 70 sahabat tu sampaikan hadis kepada seorang perawi, tabi'in generasi lepas sahabat. Contohlah secara teori, seorang saja tabi'in dekat situ. Okey. So terus tak jadi mutawatir dah. Tak jadi. Sebab rantaian perawi ni dia akan tengok jumlah yang paling sedikit, ulama akan tentukan status daripada jumlah paling sedikit tu. Nak kata mutawatir, kabel lah. ya Allah. Tangan saya mungkin kena. Tak apa. Okey. Itulah.